Selalunya, bila raya rumah Mak Tok, semua orang happy-happy. Tapi, lain pula dua orang ni. Ini Mira, anak Pak Long. Ini pula Putih, anak Putih. Orang berdua ni tak tahulah kenapa. Dari dulu lagi, memang tak boleh jumpa. Cantik. Ni lagi cantik. Asyik nak compete je. Lagi-lagi time nak raya. Lagi sedap. Lemang lagi sedap. Macam-macam lah drama diorang ni. Aku punya lagi banyak lah. Hei, kau aku punya lagi banyak. Isu ni, kalau dibiarkan lama-lama, boleh jadi lagi teruk nanti. Sekarang ni kita kena brainstorm sama-sama macam mana nak raya lagi tenang tahun ni. Betul tu. Mak Tok tu bukan sihat sangat. Kan dia stres tengok cucu-cucu kesayangan. Asyik gaduh je. Mak Tok mesti ada solution ni. Mana Mak Tok nak tahu? Mak Tok keluar ni nak cari kuih raya. Assalamualaikum. Terima kasih raya. Tengok tu. Takkan nak gaduh lagi. Ni buat tak tahu. Meh, sambung. Wah, banyaknya variety. Ayam masak merah. Daging masak hitam. Kalau campur sedap ni. Betul tu. Campur. Bukalah. Macam-macam lauk dalam kuih raya. Sedap-sedap pula tu. Ini teko sangat cantik, leh. Oh, iyalah. Kombinasi ni sangat menarik. Ya, orang putih kata ini fusion AO. Lagi sedap dari tahun-tahun lepas. Iyalah, diorang suka. Makan sedap kalau campur ni. Ampunilah. Kompit tu bukannya tak bagus. Tapi Mak Tok, kami tengok diorang berdua tu asyik nak gaduh je. Cubalah hampa flashback sikit. Tengah betul-betul dalam mereka duduk kalut-kalut buat kerja. Mereka enjoy tau. Bila mereka kompit tu, kita juga yang untung. Barulah ada variasi. Taklah sama je setiap tahun. Mak kata orang putih, komplit tu komplit. Jemputlah makan semua. Dah Putih ambil nasi sikit. Kak Merah bagi RM10 je. Kak Putih bagi RM12. Apa? RM50 je? Meh, aku bagi RM100. Kau tunggu je, aku nak bagi RM200. Jadi, macam itulah bila beraya rumah Mak Tok. Ada pelbagai cara, ada pelbagai gaya. Janji raya kita tetap bermakna. Salam variasi Syawal daripada Boost.